Saya pasti menang. Cantik kan? Medal apa ni? Medal maraton ekor merah. Larian 42 kilometer. Kenapa korang ketawa? Kalau lari 42 kilometer. Kenapa? Tak boleh? Bukan tak boleh. Tapi hairan. Sebab kau jalan sikit pun dah penat. Ketawalah. Yang penting aku ada medal. Korang ada? Tak ada. Jangan cemburu. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Apa yang cemburu-cemburu? Kawan-kawan cemburu saya ada medal ni, cikgu. Wah, hebatnya Ehsan. Menang larian maraton. Bukan saya, tapi daddy saya yang menang. Ehsan? Cikgu, apa itu maraton? Maraton? Maraton. Maraton tu acara larian jarak jauh. Siapa pernah masuk larian jarak jauh macam ni? Tak pernah, cikgu. Saya pun tak pernah. Lain kali kalau ada larian lagi, boleh kita lari ramai-ramai. Marvelous! Saya mau lari! Terima kasih, cikgu. Akak buat apa tu? Cantik kan? Cantik. Ihsan pun ada. Akak masuk maraton je. Tiap-tiap kali masuk, mesti menang dan dapat medal. Seronok. Nanti, akak nak masuk larian ni pula. Akak nak kumpul medal banyak-banyak. Larian maraton suka-suka kampung dunia runtuh. 5 kilometer. Kita orang pun nak masuk ikut akak. Tak boleh. Itulah berdosa. Sakitnya. Opa. Opa. Rose, pasal larian tu... Tak boleh. Budak-budak kalau nak masuk, kena ada penjaga. Rose tak nak jaga diorang. Kenapa? Yelah. Nak masuk larian ni, kena ada stamina dan berdisiplin. Nanti kan setengah jalan diorang penat dan tak larat nak lari lagi, siapa susah? Rose juga. Akak jangan risau. Kita orang janji akan berlatih supaya boleh menang dan dapat medal. Pemenang je yang boleh dapat medal kan? Medal?
Korang boleh ikut akak. Tapi mesti dengar dan ikut cakap akak. Yeay!